Buka tulis komputer. Okey, Haji Abdul Ghafur, boleh mulakan. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh sahabat-sahabat QHF yang hadir pada pagi ini. Pagi ini, pagi Jumaat, penghulu segala hari. Berapa hari bulan hari ini? Hari ini dah Ayam. berapa hari bulan? Idul Ayam. Hari ini berapa hari bulan? Dah lupa. 24 bersamaan dengan berapa tu lepas Syawal, dah habis dah Syawal kan? Syawal habis dah. Masuk Zulkaidah ni. Berapa Zulkaidah lah? 1447. 6 Zulkaidah. Hari Jumaat bersamaan dengan 6 Zulkaidah. 6 Zulkaidah bersamaan dengan 24 hari bulan 4. Jadi seperti biasalah kita Alhamdulillah sebesar kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kita peluang untuk bersama-sama lagi di pagi yang mulia ini dengan masa, kesihatan, keinginan untuk bersama insya-Allah. Jadinya saya teringat satu hadis daripada Abu Hurairah. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Jadi saya rasa kita mungkin termasuk dalam golongan ni lah kot. InsyaAllah. Ya. Jadi kita harap-harap kita akan jadi orang baik lah. InsyaAllah. Jadi seperti biasa, sebelum kita memulakan penyambungan penangguhan kita akan mulakan perbincangan kita dengan bacaan doa lah. Jadi pagi ni tadi kita minta request Tuan Haji Mazlan lah untuk baca doa. Boleh tak Tuan Haji? Tak apa. Boleh? Tak apa. Boleh Hari tak apa. Hari ni tak boleh? Dia lah. Okay, kalau tak boleh, kita tak ada orang lain, kita serah pada Haji Abdul Qadir lah. Okay, insyaAllah Haji Abdul Qadir akan bacakan doa. Selesai doa, kita serahkan pentas kepada yang berbahagia Datuk Kamal untuk meneruskan penangguhan kita semalam, insyaAllah. Silakan Tuan Haji Abdul Qadir daripada Seberang Tambak. Terima kasih Tuan Haji Abdul Ghafur. Terima kasih kerana beri saya lagi kesempatan. Jadi saya akan mulakan baca doa. Saya minta semua sahabat-sahabat mengaminkan, kabulkan semualah. Minta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sirli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Allahumma nawir bi kitabika absarana. Ya Allah, ya Tuhan kami, curahkanlah cahaya dengan kitab-Mu ke atas pandangan hidup kami. Washrih bihi sudurana, dan lapangkanlah dengannya dada kami. Wa astaqmil bihi abdanana, dan jadikanlah kami beramal dengannya oleh anggota kami. Wa akhniq bihi alsinatana, dan lancarkanlah dengan lidah kami agar kami senang berhujah dan berbicara. Wa qawi bihi ahzamana, dan berkuatkanlah kami dengannya pegangan hidup pengabdian kami kepadamu ya Allah. Wa ashrih bihi afhamana, dan percepatkanlah dengannya kefahaman kami. Wa qawi bihi aqzamana bihaulika, dan kuatkanlah dengannya ya azam, dan kuatkanlah dengannya azam kami dengan daya-Mu. Wa qawi bika wa quwatika fa innahu la haula wa la quwata illa bika ya arhamar rahimin. Dan kekuatan-Mu, maka sesungguhnya tidaklah ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan-Mu, wahai Allah yang Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل آمين الله يا رب منكم. العالمين. Nah, minkum taqabbal ya karim. تقبل يا كريم. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Haji Abdul Ghafur dan juga Tuan Haji Abdul Qadir yang dapat memulakan sesi kita pagi ini, dan juga tidak lupa kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengaturkan kita dapat meneruskan pembelajaran kita di pagi ini. Kita lihat sekarang ni terdapat 26 tolak 3, 23 ya. Biasanya kita juga mendapati rakan-rakan kita lebih sehingga 38, kadang-kadang ada 40 tak ya. Tak mengapa. Siapa yang Allah lapangkan, maka kita ambil peluang untuk menambahkan lagi ilmu, menguasai bahasa Al-Quran ya, kerana Al-Quran itu adalah huda ya, petunjuk kepada kita semua. Maka siapa yang memahaminya, mengambilnya sebagai petunjuk, mereka lah orang-orang yang berjaya ya. Kita semua nak menjadi orang berjaya ya. Berjaya apa maksud dalam Al-Quran bila Allah mengatakan orang yang berjaya itu, Allah maksudkan yang berjaya di akhirat ya. Kalau kita berjaya di dunia saja tak cukup ya. Dunia ni adalah kehidupan kita sementara saja ya. Apa saja ukuran yang Allah suruh kita cari adalah ukuran di akhirat ya. Jadi pastikan bila kita kata nak menjadi orang yang berjaya, bermakna kejayaan di akhirat nanti. Pastikan setiap yang kita lakukan berpandukan Al-Quran, kerana Al-Quran itulah yang menjamin kejayaan kita di akhirat ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 38, dalam faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yakhzanun ya. Maka sesiapa yang mengambil Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupannya, mereka tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan, tidak ada duka cita ya. Maknanya hidup seseorang yang menggunakan Al-Quran ini sebagai petunjuk, Allah jamin kehidupan mereka akan sejahtera ya. Kita banyak berdoa ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta berdoa, tapi doa perlu bantu dengan usaha kita ya. Kalau kita berdoa saja tapi Al-Quran kita baca tak faham, macam mana kita berdoa ya? Package dia tak complete orang kata ya. Jadi kenalah sempurnakan apa yang kita minta tu dengan usaha kita, mesti diselaraskan ya. Sebab tu memahami bahasa Al-Quran ni sangat-sangat penting. Ya, kalau kita tidak faham Al-Quran, banyak perkara yang kita terlepas pandang ya. Okey, sekarang ni kita dalam usaha kita menguasai kalimah dan bahasa Al-Quran ni, kita menggunakan kaedah formula 8K bahagian ke-8 atau kaedah ke-8, iaitu menjawab semua soalan-soalan bersabit dengan kalimah Al-Quran yang kita bincangkan ya. Sekarang kita membincangkan dua kalimah di dalam ayat 25 Al-Baqarah, iaitu wabashiril lazina ya. Dan kita telah menggunakan kaedah formula 8K itu daripada 1 hingga 7 dah selesai ya. 1 kita menerangkan jenis dia, ciri-ciri kalimah tu kita dah buat. Kemudian yang kedua, kita telah menerangkan fungsi kalimah di dalam ayat itu. Yang ketiga, kita telah membuat pembentukan kalimah. Wabashiri kita dah buat ya. Al-lazina kita dah buat. Yang keempat, kita telah memberi makna kepada kalimah tu ya. Wabashiri adalah
dan sampaikanlah berita gembira allazina, orang-orang yang. Jadi ayat tu bila kita sambung dia akan menjadi dan sampaikanlah berita gembira. Fa'il ni ialah kamu lah ya, kamu tu siapa? Nabi. Dan wahai Nabi, wahai Muhammad, Allah kata sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang disampaikan orang yang, belum lagi diterangkan siapakah orang-orang yang tu. Itu kalimah yang ketiga ya, iaitu amanu tu, itu kita akan buat selepas ni ya. Kemudian itu yang keempat, kita telah boleh memberi makna. Dalam kaedah tu kita mengatakan boleh menterjemahkan ya, boleh menterjemahkan kalimah-kalimah. Itu yang keempat kita dah buat. Lepas tu yang kelima, menguasai aspek tajwid ya kepada kalimah tu, kita pun dah buat dari itu ya. Berapa aspek kita melihat, bermula dengan aspek huruf hijaiyah, itu bahagian tajwid juga ya. Huruf hijaiyah ni adalah bahagian tajwid yang pertama ya. Dalam tahap pengenalan ni kita telah melihat ya, ada huruf waw tu huruf mutaharikah, waw yang berbaris atas tu. Lepas tu ba tu dia pun mengambil baris, kita juga panggil dia huruf mutaharikah juga. Shim bertasydid dan baris kasrah juga mutaharikah. Mutaharikah maknanya huruf yang dibunyikan ya, yang boleh dibunyikan dan boleh diberi baris untuk menentukan bunyi dia ya. Kemudian ra ya, lepas tu terdapat huruf hamzah wasal ya. Hamzah wasal itu pun sebenarnya dia juga termasuk dalam kumpulan huruf mutaharikah walaupun dia tidak berbaris. Bermakna dia dalam kategori apa tu, huruf yang dibunyikan tapi tidak mengambil baris ya di dalam penulisan kalimah Al-Quran. Itu hamzah wasal ya. Di mana saja penggunaan hamzah wasal dalam kalimah Al-Quran, sama ada dalam kalimah kata nama iaitu ismun atau kalimah fi'lun, dia tidak mengambil baris tapi dia tetap dibunyikan ya. Dia boleh dibunyikan. Kemudian dia ada pula keadaan dia tidak dibunyikan, dia digugurkan dalam bacaan. Itu pun semua kita kena kenal lah ya. Itu bahagian tajwidnya ya. Dan allazina tu dia sebelum huruf nun yang terakhir tu ada huruf ya. Dan huruf ya ni di dalam Al-Quran dia tidak diberikan baris dan apa-apa tanda. Kerana dia bukannya dalam kategori huruf yang dibunyikan ya. Dia adalah huruf yang berfungsi sebagai huruf maddun. Arab kata maddun maknanya huruf yang memanjangkan bunyi huruf sebelumnya ya. Dengan adanya huruf mad, maka apabila dia berfungsi untuk memanjangkan bunyi huruf sebelumnya, berlakulah hukum mad ya. Dan hukum mad ni banyak dalam Quran ya. Itu bahagian tajwid lah tu ya. Ada mad asli, ada mad jaiz, ada mad wajib, ada mad silah ya, dan sebagainya lah. Itu dia punya pecahan lah ya. Tetapi tanda pertama ialah kita lihat satu huruf yang tidak diberikan baris ataupun tanda. Itulah menunjukkan dia huruf mad ya. Dan akhir sekali huruf nun yang berbaris atas tu juga huruf mutaharikah ya, yang dibunyikan ya. Dan membunyikan huruf nun yang terakhir itu bergantung kepada pembacaan tu secara waqaf ataupun wasal ya. Tetapi dalam konteks ayat ini kita tidak waqafkanlah di situ ya. Allazina tu dalam bacaan kita sentiasa membacanya dalam keadaan sambungan ya. Kita tak pernah waqaf di situ ya. Kalau waqaf dia maksud ayat tu macam terbantut sikit lah ya. Wa basyiril lazin, kita berhenti tiba-tiba ya, apa halnya ya. Jadi makna dia pun terkejut juga ya. Jadi kena sambung ya. Wa basyiril lazina amanu ya, barulah sempurna makna dia, lengkap maknanya. Jadi kita tak pernah waqaf di situlah ya. Walaupun dari segi teori, kalau kita waqaf
ya tu akan bertukar kepada mad arid lisukun, ya. Tapi itu dari segi apa sajalah, ya, kaedah saja. Tapi dalam pembacaan kita tidak waqafkan, ya. Allazi itu kita teruskan saja dengan allazina amanu, ya. Itu sebagai imbasan. Saya akan kongsikan skrin untuk mengingatkan kita kontak pembelajaran kita ialah dalam kaedah 8K itu nombor 8, kaedah nombor 8, ya. Yang saya tunjukkan sekali lagi di sini, iaitu boleh menjawab semua soalan-soalan berkaitan dengan kalimah tersebut. Kita dalam kaedah yang ke-8, mana yang terakhir dalam formula 8K ni. Jadi kita mengambil beberapa hari supaya kita dapat berkongsikan cara membabitkan soalan dan menjawab, ya. So kalau kita imbas balik simpanan kita yang semalam, mana dia, coordinate tab, simpanan semalam kita di sinilah, ya. Di sini beberapa perbahasan mengenai cara memajukan soalan, ya. Cara memajukan soalan. Jadi kita membuat latihan semalam, mengadakan beberapa soalan dan kita cuba kemaskan soalan supaya mereka yang disoal tu, yang dipinta untuk memberi pencerahan tu, akan faham akan soalan tu, ya. Sebagai contoh, semalam kita bertanyakan tentang huruf mutaharrikah. Ya, soalannya ialah mengenai sila terangkan apakah erti huruf mutaharrikah. Ya, jadi kalau soalan dia apakah ertinya, maka jelas, ya, apa yang nak diterangkan, iaitu yang bertanya soalan tu bertanya kepada peserta yang berlatih tu menerangkan apa yang erti itu bermakna, ya. Kalau kita sebut maksud, dia lebih luas, ya. Mungkin tak berapa tepat konteks dia. Tapi kalau dikata erti, itu precise. Orang putih kata lebih tepat, ya. Iaitu dia hanya nak mengetahui apakah makna dia. Erti itu Melayu, asal bahasa Arab dia makna Melayu pun panggil makna juga, ya, erti itu. Jadi apakah erti huruf mutaharrikah dan huruf mad? Sebab di dalam kalimah ni terdapat huruf mutaharrikah dan juga huruf mad. Jadi dia nak tahu. Jadi dia membuka soalan tu dan kita bantu dia dengan membuat soalan yang tepat kepada isu yang nak diketahui, iaitu makna, ya, ataupun erti. Jadi soalan tu kenalah menggunakan perkataan erti. Jadi bila dah faham tu, barulah kita boleh menjawabnya, iaitu erti huruf mutaharrikah. Ya, dia direct kepada soalan, ya. Jadi erti huruf mutaharrikah ialah huruf yang boleh dibunyikan, sama ada diberi baris atau tanda atau tidak berbaris atau tanda, ya. Bermakna huruf mutaharrikah ni ada dua kategori. Kedua-duanya boleh dibunyikan, tetapi ada perbezaan. Ada huruf mutaharrikah ni yang diberi baris atau tanda, tetapi ada juga huruf yang tidak diberi baris atau tanda. Ya. Semalam kita telah berkongsikan huruf mutaharrikah yang tidak berbaris atau tidak tanda tu huruf hamzah wasal. Di hamzah tu adalah huruf mutaharrikah, tapi dia tidak mengambil baris dan tidak bertanda, ya. Dan huruf-huruf selain pada hamzah wasal tu dia boleh mengambil baris ataupun tanda. Dia juga termasuk dalam kumpulan huruf mutaharrikah. Jadi kalau kita nak senaraikan berapa huruf mutaharrikah tu, dia ada 20
ya. 28 huruf mutaharrikah. Itu back dalam modul yang ke 4 ya. Dalam tahap pengenalan tu ada senarai dia ya, iaitu bermula daripada huruf ba tu sampai huruf hamzah. Dia semua sekali ada 28 ya. Dan bagaimana pula huruf mad, kita terang dia sebab soalan dia bertanya ke erti. Jadi kita jawab erti lah. Jadi huruf mad ertinya ialah huruf yang tidak dibunyikan tetapi berfungsi memanjangkan bunyi huruf sebelumnya. Itu fungsi dia. Itu huruf mad. Ya, dia bukan huruf yang dibunyikan, dia lawan dengan huruf mutaharrikah. Mutaharrikah ni kita membunyikan hurufnya. Tapi huruf mad tidak. Ya, fungsi dalam kalimah Quran dia hanya memanjangkan bunyi, bukannya dia membunyikan huruf sebelumnya ya, bukan itu fungsi dia. Yang membunyikan huruf tu sebab memang huruf sebelumnya huruf mutaharrikah. Memang boleh dibunyikan ya, tapi bila dia berbunyi itu berjumpa dengan huruf mad, jadi huruf mad tu membantu untuk memanjangkan bunyi tadi. Mengikut hukum-hukum mad yang bersabit lah ya. Kalau mad asli, bunyi huruf sebelumnya mengambil panjang 2 harakat. Ya, kalau mad jaiz berbeza sedikit, kalau mad wajib berbeza sikit, kalau mad arid li sukun ada sikit perbezaan dia ya. Itulah huruf-huruf bersabit dengan huruf mad. Cuma sini dia tidak bertanyakan senarai, ada ya senarai ya. Jadi kita kena tambahlah jawapan ni ya, sebab dia bertanyakan dan senaraikan huruf-huruf tersebut. Jadi tadi kita dah senaraikan 28 huruf mutaharrikah. Kalau huruf mad pula senarainya ada 3 sajalah, iaitu huruf alif, huruf waw dan huruf ya. Pastikan bila dia huruf alif, waw dan ya ni berfungsi sebagai huruf mad, dia tidak ditandakan dengan baris ataupun apa-apa tanda. Itulah ya huruf-huruf mad dan huruf mutaharrikah. Okey, soalan B, dalam kedua kalimah tersebut di atas, berapakah adanya huruf mutaharrikah? Sebenarnya kita dah jawab dalam dalam soalan A lah ya. Berapakah tu? Huruf mutaharrikah ada 28 dan huruf mad ada 3. Ya. Kemudian soalan C, apakah perbezaan di antara huruf waw mad dengan huruf waw mutaharrikah? Ya. Dia bersabit dengan kalimah ni kerana di dalam kalimah ni terdapat waw yang balik atas tu huruf waw mutaharrikah. Tapi pengetahuan siapa yang bertanya ni, dia juga mengetahui dalam Al-Quran, walaupun tak ada di dalam kalimah ni, tapi dalam Al-Quran waw juga digunakan sebagai huruf mad yang ya. Dan soalan A tadi kan kita kata waw huruf mad. Jadi apakah beza ya? Bermakna huruf waw berfungsi 2 cara. Satu, dia berfungsi sebagai huruf mutaharrikah, dan dia juga boleh berfungsi sebagai huruf mad. Ya. Jadi pertanyaan ni apakah perbezaan? Jadi perbezaannya ialah sama dengan di atas lah. Ya, kalau dia waw mad maka dia tidak dibunyikan. Kalau dia waw mutaharrikah, dia huruf yang dibunyikan ya, dan diberikan baris. Kalau dia huruf mad, dia tidak dibunyikan dan tidak mengambil baris. Itu cara menjawab soalan itulah ya. Dan contoh soalan yang keempat D itu, kenapa huruf hamzah wasal wasal mutaharrikah, sebab wasal juga mutaharrikah ya. Kenapa huruf hamzah wasal huruf mutaharrikah walaupun tak ada baris? Itu soalan dia ya. Jadi dah terjawab, walaupun dalam tulisan tidak ada jawapannya ya. Tetapi yang dimaksudkan dengan huruf mutaharrikah yang tidak berbaris dan bertanda tu, itulah hamzah wasal. Jadi hamzah wasal tu adalah dalam kumpulan huruf mutaharrikah kerana dia boleh dibunyikan ya di dalam
kalimah. Sebab tu dia dimasukkan dalam kumpulan mutaharrikah, ya. Dia dibunyikan, cuma perbezaannya ialah dia tidak diberikan baris, ya. Okey. Itu beberapa contoh, ya. Beberapa contoh yang kita boleh berlatih, ya, supaya kalau kita bertanya soalan kepada sesiapa yang buat latihan, ya, jadi kita akan ajukan soalan tu dengan lebih tepat dan jelas apa yang kita pinta penjelasan, ya, daripada peserta yang berlatih, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada soalan bunyi wow. Wow ni kita jumpa juga ada alif bertemu wow yang atasnya wow, bulat kecil. Bulat kecil lah. Jadi Okey, ya. Ingat tajuk kita ialah yang bersabit dengan dua kalimah ni, ya. Jangan tanya soalan yang tak bersabit. wow juga ada. Wow. Ya. Wow juga. Tapi Biasa. wow tanda bulat tu dia tak bersabit dengan kalimah ni, ya. Oh, Itu waktu lain lah. ya. Sebab tu kita nak latih, ya, supaya kita fokus kepada apa yang kita bincang, ya. Kalau soalan banyak, ya, tapi kalau nak semua nak tanya, mungkin masa tu tak cukup lah, ya. Kita kena latih. Fokus, jangan kita lari, ya. Tajuknya Mutarikah lah. Tajuk, tengok tak? Tengok dalam kalimah ni, itu yang kita nak tanya. Doktor, saya nak tanya lagi, Doktor. Okey. Terangkan satu persatu dari dua kalimah ni di segi tajwid, walaupun Doktor dah terangkan tadi tajwid dia kan, betul, Ya. nahu dan soroh satu persatu. Satu Nahu, persatu. soroh dia. Terangkan dua Okey, kalimah boleh. ni, wabashiril ladzi Bagus soalan tu. ladzi. Soalan tu sangat bagus, ya. Sebab itulah tujuan kita belajar ni, kerana kita nak tahu apa-apa kalimah ataupun ayat Quran dari aspek tajwid, nahu dan soroh, ya. Jadi soalan dia tu satu persatu tu bagus tu, ya. Cuma kalau kita nak menghabiskan jawapan tu memang banyak hari tu, ya. Sebab ya, satu persatu bermakna saya kena tunjukkan satu persatu tu pun cuma tak apa jelas maksudnya satu persatu tu apa dia, adakah dia kita kena jelaskan setiap huruf, ya, ataupun setiap kalimah. Mungkin kita fahamkan sebagai setiap kalimah lah. Ada dua kalimah saja, ya. Terlalu terbuka. Ya, dia bukan ketepatan tu, ya. Dia kena tambah sikit lah, ya. Satu persatu mengikut kalimah. Jadi kita terangkan dua kalimah lah. Tapi kalau satu persatu tu yang dimasukkan huruf, ada berapa huruf dalam tu? Ada 9 huruf, ya. Kena. Doktor, tadi saya ada sebut tu satu persatu dari dua kalimah. Dua kalimah tu adalah. Yalah, memanglah dari dua kalimah, tapi mengikut kalimah ke mengikut huruf? Ikut kalimah yang dua tu lah. Mengikut kalimah lah, ya. Memang dalam dua kalimah tapi mengikut kalimah, ya. Jadi mana kita ambil satu-satu, kita ambil kalimah yang pertama dan kita terangkan tajwid, kita terangkan nahu dan kita terangkan sorof, ya. Boleh. Okey, kalau kita tak habis hari ini pun kita akan cuba yang mana boleh, ya. Panjang soalan tu, jawapan dia tu, ya. Walaupun nampak pendek tapi dia merangkumi banyak 3 aspek tu, ya. Okey, untuk menjawab soalan tu kita pergi kepada Al-Quran tu dan kita buat cara yang samalah, ya. Kita kena bersihkan tempat untuk menulis lah, ya. Pertama sekali kita tuliskan soalan tu, ya. Apa tu? Dengar suara. Selingan lah tu, ya.
Okey ya. So seperti biasa kita kotak putihkan ya supaya kita dapat menulis soalan dan jawapannya sekali nanti ya. Jadi kita bersihkan belah kiri ni. Okey. Dan kalau perlu kalau kita nak gunakan belah bawah ni pun boleh kita bersihkan. Ya, dan belah kanan ni pun kalau perlu kita bersihkan ya. Jadi fokus kita kepada dua kalimah wa basyiril lazina tu. Nah, kita type dulu soalan Tuan Haji Ibrahim tadi ya, soalan. Okey, soalan dia tadi ialah dalam dua kalimah ini, dua kalimah tu fahamlah, iaitu wabasyiri satu kalimah, alazina dua kalimah yang kedua ya. Komakan dia ya, lepas tu kita panjang ke sini supaya kita dapat memenuhi ruang tu. Dua kalimah ni terangkan, dia kata satu persatu ya. So satu persatu ni pun kena specifykan dia. Bahasa Inggeris panggil specify. Bahasa Melayu tentukan dia ya. Cara dia bagaimana? Mengikut kalimah. Kalau kita tak specify, dia ada dua cara. Satu menerangkan mengikut kalimah, satu mengikut huruf. Ada perbezaan dia ya. Jadi kalau mengikut huruf pun boleh juga, tapi panjang lah. Satu ya. Kalau kita mengikut kalimah, kita ambil dua sajalah. Pertama, wabasyiri, dan kita terangkan yang dia maksudkan tu ya. Terangkan satu persatu mengikut kalimah. Ya. Apa yang nak diterangkan ialah aspek ilmu tajwid. Okey. Lepas tu Nahu dan saraf. Nahu dan soroh ya. Nahu dan soroh ni tuan-tuan boleh buat sekali ya. Buat sekali. Sebab nahu dan soroh ni dia biasanya dia sangat berkait rapat macam isi dan kuku ya. Jadi bila dia membincangkan nahu, dia terbabit dengan soroh. Bila soroh tu dia terbabit dengan nahu. Dan pada masa sama dipenuhkan kefahaman tu dengan ilmu tajwidnya. Okey. So bermakna kita boleh buat dalam dua kategori ya. Kalau kita gunakan A, kita buat aspek ilmu tajwid. Okey, yang kedua B, aspek nahu. Ijaan nahu ialah Melayu cakap nahu ya, Arab dia nahwu ya. Jadi Rumi kita ikut Arab asal dia ialah nahwu, itu ijaan dia ya. Nahwu dan sorof. Boleh kita sebut nahu, tapi bila mengejanya kena eja yang betul ya, nahu dan sorof. Jadi dan kita boleh kupaskan satu-satulah untuk menjawab soalan tu. Jadi kita mula dengan aspek tajwid ya. Untuk kalimah yang dan kita kena bagikanlah fokuslah, iaitu bagi kalimah yang pertama ya. Kalau nak jawikan boleh, tapi sebab kita tak dapat gunakan laser logo, kita dah buat kotak putih tu ya, dia tak nampak laser logo, dia akan block ya. Jadi kita gunakan tulisan Rumi lah. Bagi kalimah yang pertama tu ialah apa? Wabasyiri. Wabasyiri. Ada S. SY. Shin, SY tu mana shin yang tasydid lah tu. Okey. Ya. Itu kalimah tu. Okey, jadi kita nak masuk ilmu tajwid bagi kalimah yang pertama. Ya, dan kita boleh senaraikan dia satu-satulah ya. Kita buat hyphen belah bawah tu. Okey. Satu aspek tajwid bagi wabasyiri, pertama sekali huruf hijaiyah lah ya. Berapa ada huruf hijaiyah? Ada 1, 2, 3, 4.
terdapat 4 huruf hijaiyah. Itu yang pertama. Kita nak senarai, kalau nak senarai satu-satu lah. Okey. Dalam yang 4 tu pula terdapat 1 huruf Tasydid. bertasydid. Okey. Yang pertama tadi boleh kita kembangkan sikit. Terdapat huruf hijaiyah yang mutaharikah. Kita tambah sikit. Ya. Yang mutaharikah. Bermakna semua keempat-empat tu huruf mutaharikah, tak ada huruf mat dalam kalimah yang pertama. Okey. Kemudian aspek baris tu pun aspek tajwid juga ya. Kalau kita nak terangkan satu-satu pun boleh juga. Apa Yang ada? huruf Walaupun waw tu dia waw pertama waw mutarikah, tapi ya. asal dia huruf mat je dia. Apa dia? Waw yang pertama tu mutarikah, Ya. dia asal dia huruf mat lah. Bukan asal, bukan. Kan. Kan? Dia boleh berfungsi dua kan. Waw dalam Al-Quran boleh berfungsi Dua. dua cara. Satu Dua cara. mutaharikah, satu mad. Bukan asal ya. Oh, asal. Ha. Dia boleh jadi mutaharikah, boleh jadi mad. Dia boleh jadi mutaharikah ataupun dia juga boleh jadi mad. Tapi dalam konteks ini tak ada mad lah ya. Dia hanya mutaharikah lah. Okey. Ya, so apa lagi aspek tajwid kalau kita nak nak lebih detail, dan kita boleh nyatakan setiap satu tu dengan barisnya ya. Iaitu apakah 4 huruf tu. Yang pertamanya kalau dengan baris ya, kita nyatakan pertamanya ialah waw fathah. Ini dengan dia mutaharikah dan kita beri baris dia sekali. Lepas tu huruf ba juga fathah. Okey. Kemudian yang ketiga huruf shin. Cara menerangkannya ialah huruf shin tu kita kata bertasydid Dan dan kasrah. kasrah. Tak payah sebut baris kasrah, understood lah ya. Kalau nak tulis baris kasrah pun boleh, ataupun baris fathah tadi pun boleh, tapi tak perlu sebut kasrah. Dah tahu ya. So ini tajdid D bukannya H. Dia S ada Y, tash. Dia ada shim ialah huruf dia ada sifat tafashi ya. Jadi tafashi itu dia SY. Kalau S saja dia tak tafashi ya. Itu huruf sin. Jadi SY barulah shin. Bertash, itu tafashi lah tu ya. Bertasydid dan kasrah. Lepas tu huruf ketiga, itu huruf ketiga, yang keempat. Akhir sekali dan huruf kasrah. Itu cara nak menyatakan huruf mutaharikah tu berserta dengan baris dia. Ya, kalau lepas tu kita boleh masukkan aspek juga tajwid huruf shin yang kita telah senaraikan sebelum ni. Shin yang bertasydid, yang terbaiknya sebut tasydid tu. Tasydid ni Melayu ya. Asal dia bukan tasydid. Itu Arab dia tasydid, dia tak ada i, dia i. Tapi Melayu ni dia tasydid, bunyi macam did, ded pula ya.
Tapi yang baiknya lah tashdid, panjang dia ada dua I tu ya. Hija tashdid dia ada yamat, jadi panjang. Shin panjang juga ya. Shin yang bertashdid, itu kalau cara Arab dia lah. Ya. Menunjukkan ya. Menunjukkan. Kenapa kita kata menunjukkan ya? Sebenarnya Dapat bukannya. dua. Dia menunjukkan terdapat, dia hanya menunjukkan atau kita boleh guna difahami ya. Ha, Terdapat dua huruf difahami terdapat dua huruf di tempat yang sama. huruf shin ya di tempatnya. Di tempatnya, iaitu terangkanlah ya, satu huruf ya, shin sakinah Sakinah. ya, dan satu huruf Kasrah. shin kasrah. Itu. So, bermakna dalam kita menyebut shin bertasydid tadi, ya, kita mulakan dengan membunyikan shin sakinah. Barulah diikuti dengan shin kasrah. Itulah apabila huruf yang bertasydid, dia akan memberi implikasi yang macam ni lah. Kalau shin tasydid, itulah maksudnya ya. Kalau lam bertasydid pun sama juga. Terdapat dua huruf lam ya, mengikut kalimah-kalimah lah ya. Dalam konteks ini beginilah, tapi dalam konteks yang lain mungkin sedikit berbeza. Sebab tu penerangan ni kena tepat kepada konteks kalimah yang kita bincangkan ya. Dia ilmu Al-Quran ni, tajwid ke nahwu dan soroh ni, kita tidak boleh secara umum saja ya. Dia kena tepat pada kalimah tu, sebab bila kalimah lain kalau jumpa huruf tasydid, dia akan ada sedikit perbezaan. Kuat tak? Dia Kalau juga ada bantu-bantu dia, holistik, bantu-bantu. bantu-membantu tu apabila kita membahaskan tajwid, nahwu dan soroh nanti. Oh, Ya. Boleh kalau kita nak masukkan itu bila kita dah terangkan bahasa nahwu dan soroh tadi, barulah kita nampak bantu-membantu. Sebagai contoh tadi dalam ilmu tajwid kita kata shin bertasydid kan. okay. Dalam nahwu dan soroh kita terang kenapa shin tu bertasydid. Kerana dia menggunakan acuan fi'il amal wazan kedua. Oh, Itu dibantukan, dibantu membantu tu. Kalau kita tengok tasydid, kita tengok kalau tajwid saja kita tahu dia shin bertasydid saja ya. Bila kita masuk ke ilmu nahwu dan soroh sekali, okey, ada sebab dia gunakan tasydid tu, kerana dia nak menggunakan konteks kata kerja tu dalam konteks yang kerja yang bersungguh-sungguh, perbuatan yang bersungguh-sungguh. Itu digunakan wazan kedua, maka dia akan mengambil acuan dengan huruf shin tu bertasydid. Sebab tu pembelajaran kena 3 ni sekali ya, ilmu tajwid, nahwu dan soroh kena buat sekali. Barulah kita nampak secara keseluruhan. barulah kesimpulan dia holistik lah. Barulah holistik ya, betul lah. Holistik dan simbiotik, bukan saja holistik. Bila holistik tu dia simbiotik pula. Syabiotik. Itulah dapat membantu kefahaman kita lebih cepat dan lebih tepat pada konteks dia ya. Okey, soalan Encik Ibrahim ya. Soalan tu panjang ya. Kalau nak memang tak habis ya. Mungkin nak habis soalan tu mungkin 3 hari agaknya. Hari Senin dah. Hari Senin. Okey ya. Kita ambil nahwu dan soroh ya. Okey, contoh apakah aspek nahwu dan soroh? Dan kita katakan kalimah ini dibentuk dari acuan fi'lun amar ya, wa amar wazan kedua. Lepas tu nak terangkan
yang menggunakan huruf kedua, ya, wazan kedua. Okey, boleh gunakan ni biasa, tapi kita biasa gunakan kedua macam ni lah. Ya, wazan kedua yang menggunakan huruf shin bertasydid. Ya, kalau kita nak masuk acuan tu, boleh. Mana dia acuan tadi? Acuan fa'il amal wazan kedua ni kita bracketkan acuan apa? Fa'il, ya. Fa'il. Dua ain. Kalau dua fotokopi tu mana dua ain? Fa'il. Tu acuan dia. Terdapat dua ain ni bermakna dalam tiga huruf akar dia shin tu yang dua kali bertasydid. Tasydid. Ya. Dan apakah aspek nak ini penggunaan acuan ni dia apa dia? Ini aspek apa, ya? Aspek soroh. Okey, kita kalau nak panjangkan pengenalan tu dalam aspek aspek ilmu soroh, dan kita kalimah ini kalimah wabashiri lah, ya. Wabashiri. Ini kalimah pertama. Ya, kalau tak nak tu wabashiri, kalimah pertama lah. Kalimah pertama ini dibentuk dari acuan fi'lun amal wazan kedua, iaitu fa'il, yang menggunakan huruf shin bertasydid. Ini aspek soroh dia, ya. Kalau aspek nahu dia, dalam aspek nahu, ya, penggunaan wazan kedua ini, ya, wazan kedua ini membawa konteks, ya, perbuatan yang bersangatan, yang dilakukan secara bersungguh-sungguh. Itu wazan kedua. Itu bagian nahu dia. So bila kita membaca, apabila kita dah kenal kalimah, tengok saja dengan baris, dengan tanda, dengan bentuk tu, kita dah tahu konteks dia. Ya, konteks tajwid dia dan konteks nahu dan soroh tu sekali. Tak payah kita explain panjang-panjang ni. Kalau kita nak explain dalam tulisan, panjang kan ceritanya. Tapi sebab kalau kita mahir, kita tengok saja dah tahu. Semasa kita membaca tu, kita dah dapat semua konteks yang kita tulis dalam tulisan tu. Itu pentingnya kita menguasai itu, ya, memahirkan ilmu tajwid, nahu dan soroh ni kepada kalimah Al-Quran. Ya, so kalau kita nak kemaskan dalam aspek ini, penggunaan wazan kedua, ini kita boleh kemaskan sikit penggunaan kalimah kata kerja, kita panggil, ya. Fi'lun tu bahasa Melayu kata kerja. Ya, penggunaan kalimah kata kerja wazan kedua ini, kalau nak lebih tepat, kata kerja amal lah, ya. Membawa konteks perbuatan yang amal tu ialah perbuatan suruhan yang dilakukan secara bersungguh-sungguh. Itu konteks dia. Sebab tu Allah menggunakan wazan kedua tu. Ya, kalau wazan pertama dia tak ada shin bertasydid, ya, dia ibshir, wabshir. Itu wazan satu. Yang tu memberi arahan secara santai saja, ya. Tetapi bila wabashir, maknanya bila arahan tu dilakukan, dia ada expectation dia daripada Allah kepada Nabi itu. Allah expect, ya, expect apa di bahasa Melayu, ya,
Allah mengharapkan ya, ataupun memastikan Nabi akan sampaikan berita tu dengan baik, ya. Dan yang disampaikan itu akan menerima berita itu dengan baik. Dia ada kepastian dia ada kesungguhan dia. Itu wazan kedua. Pengelan. Siapa Itu apa bunyi tu? tu? Siapa yang bunyi tu? Ya. Okey, Sound ini tanda bunyi apa? Bunyi berhenti ke? Stop ke? bunyi apa? Alarm agaknya tu ya. Lagi gafur ni. Hey, Ngapur. saya punya alam lain. Ya. Saya punya alam lain. Itu bukan. Itu Okey, alam ya. gombak. Saya punya alam gombak. Okey, cuba kita sebelum kita simpan dan tutup, kita cuba baca supaya kalau ada apa ni ejaan yang salah tu kita betulkan Saya ya. ada satu soalan, Doktor. Ah, Jadi kalau tengok dalam yang aspek nahu dan saraf ni, ah, kita dapat lihat perbezaan antara ilmu saraf dengan ilmu nahu. Apa itu Ya. ilmu saraf, apa itu ilmu nahu. ya. Boleh Doktor terangkan sikit lagi? Nah, soroh ni dia lebih kepada pembentukan bentuk ya. Kalau nak kemas lagi, soroh ni dia lebih kepada bentuk dia tu. Ya, kalau ilmu apa? Kalau nak masuk bentuk pula, bentuk ya. Okey. Kalau nak letak belah atas pun tak apa. Mana tadi aspek tajwid letak ya, aspek nahu. Nahu tu bila kita nahu aspek gaya dia kontek ya, kontek dia kontek dia tu, kontek bahasa. Okey, soroh ni bentuk dia, bentuk yang digunakan tu ada tujuan dia, ada sebab dia. Tu dipanggil soroh ya. Doktor, tata bahasa, Doktor. Nahu tu tata bahasa. Bahasa saya lah. Boleh ya, kalau nak Tata bahasa. Bahasa itu Malaysia dia tata bahasa. kalau itu bahasa language, bahasa apa ya, ayat perkataan language, tata bahasa lah ya. Tapi kadang-kadang orang tak faham tata bahasa ni. Ya. Kena baca bahasa Malaysia balik. Ya, dia kena, maksud dia lah konteks makna dia tu. Itu dia nahu dia tu. Jangan bahasa teknologi tu. Dia. Okey, dia tak dia beritahu banyak kali suruh berhenti kot. Bentuk apa Ustaz? Okey. Redmi siapa dia? Redmi. Apa dia? Soroh tu Redmi bentuk. ni siapa? Redmi Bentuk apa? 1.5. Redmi 15. Itu Haji Ibrahim. Haji Ibrahim. Dia ya. Takut dia yang bunyi kot. Tak Bila bunyi apa. tu, Dia yang bertanya soalan tadi ya. Kita tak habis lagi jawab soalan dia. So apa dah? Jadi elok juga kita sekarang ni perjalanan ke atas Nahu Saraf juga buatkan holistik jugalah. Yep. Maknanya buatkan Ya. bantu-bantu tu bawa maknanya So bila kita buat jawapan macam ni, soalan ni soalan holistik sebab dia bertanya secara holistik ya. Jadi jawapan dia holistik lah. Tapi dengan formula 8K tu sebenarnya dah holistik dah ya. Masa penerangan dulu dah. Yang ni dia cuma bertanya balik lah sebab penerangan dah buat dulu sebenarnya ya. Doktor izinkan saya tanya dulu. Boleh saya tanya? Boleh. Boleh insyaAllah. Saya sebenarnya soalan ni saya nak tanya lama dah tapi saya tangguh kan. Okey, saya tulis soalan belah kanan pula ya. Sini. Apa soalan dia? Saya nak tanya ni. Macam rasa wabashiril lazi ni. Adakah dia dipanggil jumlah mufidah? Jumlah adakah dia dikatakan ayat yang lengkap? Okey, jumlah mufidah tu maknanya jumlah yang lengkap. Kan? Bagus terangkan. Kalau tidak, ada orang tak tahu apa dia jumlah mufidah, maka dia tak dapat jawab soalan tu. Itulah.
Kan, okey. Apakah dua kalimah ini jumlah kita letak apostrofi ya daripada Arab tu. Jumlah mufidah. Tidak. Sebenarnya ain ya, mufidah. Jumlah hijaan dia salah, betul kan? Tidak. Okey, dan dia terangkan. Jadi kalau dia beri penerangan tu, maka dapatlah sesiapa yang ditanya tu menjawab. Kalau tidak, dia tak dapat apa yang dimaksudkan jumlah mufidah tu ya. Jadi dia kata tadi jumlah mufidah ialah ayat yang apa dia tu? Lengkap. Ayat yang lengkap ya. Walaupun maksud sebenar asalnya ialah ayat yang berfaedah, itu mufidah tu. Berfaedah tu daripada mufidah tu perkataan yang sama lah ya, yang daripada tiga translation ayat yang berfaedah. Apabila ayat faedah tu apa dia? Ayat yang lengkap. Kalau ayat tu tak lengkap, dia tak berfaedah lagi ya, itu maksud dia. Okey ya. So jawapan siapa nak cuba menjawab? Mana dia? Kenapa lari pula jawapan dia ke? Ini. Aku dah tahu. Pasal dua kalimah dia sebagai daripada ayat yang kita belajar ni. Jadi Okey, tengok soalan dia ya. Tengok soalan dia. Jawab soalan dia. Apakah dua kalimah ni jumlah mufidah? Itu je soalan dia. So jawapan dia ya atau tidak saja. Tidak. tidak. So itu saja yang dia nak. Ya. Kan? Jawapan dia ya atau tidak aja. Okey, dia tak tanya pun ya. Kalau dia nak bertanya, dia akan tanya sekali lagi. Dia buat soalan kedua. Kenapa tidak? Kalau ataupun dalam soalan ni dia boleh masukkan macam mana kalau dia nakkan jawapan kenapa, dia akan masuk sambung ayat. Apakah dua kalimah ini jumlah faidah dan mengapa? Boleh? Dan Sebab- kenapa? Sebab ayat tu tak lengkap. Kerana dia Betul. mewakili dua ayat dalam ayat dan So jumlah kita buat soalan soalan tambahan iaitu dan terangkan. Di mana disuruh kita terangkan mengapa. Itu yang lengkap soalan dia ya. Kalau dia suruh terangkan maka terangkanlah. Tidak kerana. Boleh saya jawab? Kerana tiada. Minggu depan. Boleh? Kita sambung minggu depan. Panjang ni nak jawab ni. Doktor, panjang jawapan ni. Panjang. Sekarang tergantung tu. Habiskan lah. Saya nak kopi ni. Kerana ayat ini ya, kita sambung minggu depan. Aduh. Baru nak belajar pasal jumlah Tapi mufidah. tadi ada siapa yang jawab tadi? Puan tadi dah jawab lah jawab kenapa dia bukan ayat mufidah ya. Sebab dia kena sambung ayat berikutnya tu. Tiada objek. Wasiril lazina amanu wa amilus solat. kerana wabashiril lazina dia tak lengkap lagi ayat tu. Dia masih tergantung makna dia tu. Tergantung. Amanu wa amilus solat. Kalau dia Berita tergantung gembira. bermakna dia tak berfaedah lagi. Itu dia maksudkan mufidah. Maksud ni sini berilah berita gembira kepada orang-orang yang, macam tu ya? Ya. Kepada Maksud- orang-orang yang beriman, itu baru Sebab dia memerlukan silah, betul? dia memerlukan silah dia. Al-lazina mesti ada silah barulah jadi mufidah. Lengkap. Okey. Ya. Bagus soalan ni ya. Haji Ghafur kan? So nanti kita boleh kita boleh dia berlatih menjawab soalan-soalan lain pula nanti. Aduh. Dia takut nak tanya kau. Tak apa, berlatih jangan takut ya. Berlatih ni adalah satu peluang untuk kita memperbaiki ilmu kita. Jangan takut. Kalau kita takut tu yang rugi.
Okey. Doktor, sebelum kita buat, kita save minta yang Nanti biru saya tu. apa dia? Yang ada Yang yang biru. terconteng tadi, saya cuba nak hilangkan conteng ni Siapakah yang menconteng tadi? Cuba hilangkan. Kalau saya hilang ke sini nanti takut tag ni terhilang pula. Siapa? Doktor pakai pemadam tu boleh? Pemadam. Tak boleh sebab dia akan apa? Dia akan Terus padam. padamkan Dia tag terus ni. padam. Sebab Tu dia try. Try tengok. saya cubalah ya. Takut dia nampak dia terpadam. Saya Try phone. sikit. Biasa boleh. Oh. Dia terkena teks. Jadi dia akan padam. Generator tu orang yang buat tu boleh padam. Kalau tidak saya boleh, tapi saya kena kecilkan tag ni, kotak ni dulu supaya tak terkena tag. Kecilkan, tarik. Betul. Pun terkena dia terkena kotak putih tu pula. Oh. Apalah Jadi sikit. banyak hal dia ya. Siapa yang Okey, tak apa. Kita simpan sekali dengan contengannya lah, sebab dia nak kita simpan dengan contengannya sekali kan. Subhanallah. Saya baik mengaku siapa yang buat. Okey, kita print screen, simpan dalam keadaan itulah ya. Okey, Haji Abdul Ghafur, boleh kita tutup di sini ya. Kalau kita boleh sambung lagi, cantik soalan ni ya. Yang ni soalan kita melihat dia secara holistik dan simbiotik tu. Tajwid, nahu dan soroh pun kita boleh buat ke kalimah kedua begitu juga. Apakah tajwidnya dan apakah aspek nahu dan aspek sorohnya ya. Soal korang kita tak boleh tunggu lah. Maknanya kita ambil faham lagi kan. Holistik tu. Apa dia? Kita bertangguh. Maknanya kita nak tahu juga lah. Memang Yalah, dia. cuma sekarang masa tu dah terlebih ya. Tak selalu doktor, orang kalau buat movie kan, kalau buat filem, dia saja dia akan tinggalkan benda tu dalam bentuk pertanyaan untuk orang nak tengok nanti filem akan datang. Sikit lah ya. Yalah. Jadi orang dah tak sabar nak menunggu hari Senin lah. Ini. Ustaz, soalan terakhir Ustaz. Soalan terakhir. Ada lagi? Soalan terakhir. Sorof tadi bentuk Sorof tu bentuk. Bentuk apa tu? Berkait dengan bentuk dia. Acuan tadi, sebab tu acuan tu dia bersama sorof tu lah. Dia mengambil bentuk apa tu kenapa ya. Ada sebab dia. Sorof tu macam wazan-wazan tu tak Wazan tu pun dia dua sekali sebenarnya. Sebab tu nahu dan soroh ni dia sangat berair rapat. Okay. Sebab biasa kita akan nahu dan soroh ni kita akan bincangkan sekali ya. Kalau sentuh je bentuk, sentuhlah nahu dia juga. Yang dikatakan balarah tu apa pula doktor? Balarah tu lebih pada style saja. Gaya bahasa. Dia sifat pengamatan Bukan, itu mubalarah lain. Bersangatkan. Kelas ni banyak. Janji ada roh-roh. Kelas ni banyak soalan ya, bagus lah ya. Tapi jangan banyak soalan saja, kena banyak jawapan ya. Tak sangka soalan saya jawapannya panjang. Memang itu saya kata nak menjawab 3 sekali itu memang panjang syarahan dia. Itu baru kalimah pertama ya. Kalimah kedua itu yang kita tangguhkan tadi, bagi suspense sikit. Ada soalan lagi. Adakah sorof tu berturutan? Mana dia Haji Mazlan. Cukuplah. Saya nak minum ni kan nak ikut doktor. Memang soalan. Saya nak minum dulu, makan ubat, ikut doktor. Kalau tidak nanti ikan dekat penggalan habis. Ambil dia beli orang lain. Apa ni Haji Mazlan? Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Okey, sama. Okey, Haji Abdul Ghafur boleh ambil balik. Alhamdulillah kita hari ini dapat buat perbincangan yang agak
tuntas lah ya untuk hari Jumaat ni. Dan juga lepas tu kita ada dot tadi, doktor ada buat dot tu menunjuknya kita kena sabar menantilah untuk menanti hari Isnin untuk kita menyambung semula ke perbincangan kita ini. Jadinya untuk hari ini kita tangguhkan dulu pengajian kita seperti biasalah. Penangguhan kita tu kita dahulukan dengan tasbih kifarah dan suratul as. Silakan semua insya-Allah. Terima kasih doktor, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih. Nanti simpan. Semalam Bukti ni kat mana ni? mengaji untuk orang, hadiah untuk orang Doktor dah meninggal. tutup, dah off recording ah? Recording tutup dulu ya. Okey.